Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Saya di sini baik-baik saja. Nama saya H-A-W-A Hawa, Z-U-L-A-I-K-H-A Zulaikha, B-I-N-T-I binti Y-U-S-O-H Yusof. Awak boleh panggil saya H-A-W-A Hawa. Nama isyarat saya Hawa. Hari ini saya nak cerita tentang pengalaman saya di sekolah. Semasa saya tingkatan 1, saya masuk ke sekolah menengah agama SUNGAI Sungai LIMAU Limau. Sekolah ini berada di Yan KEDAH Kedah. Perjalanan dari rumah saya ke sekolah ini lama sehingga mengambil masa hampir 30 minit. Ini menyebabkan saya perlu pergi ke sekolah dengan lebih awal supaya saya tidak lewat masuk ke kelas. Semasa saya berada di tingkatan 4, saya gagal dalam subjek Arab tambahan. Ini menyebabkan saya selalu dimarahi oleh ustaz. Saya berasa sangat sedih dan tertekan kerana saya berfikir usaha saya sebelum ini sia-sia saja. Saya membuat keputusan untuk berpindah ke sekolah lain, tetapi ibu bapa saya tidak bersetuju kerana mereka nak saya belajar di sekolah agama. Saya menceritakan semua kejadian yang ada kepada mereka. Akhirnya, ibu bapa saya bersetuju untuk memindahkan saya ke sekolah menengah yang berdekatan. Saya masuk ke sekolah baru semasa peperiksaan sijil pelajaran Malaysia hampir, tetapi saya tetap berusaha dan percaya diri sendiri supaya mendapat kejayaan. Tarikh keputusan peperiksaan SPM keluar sama dengan tarikh hari lahir saya. Semasa saya pergi ke sekolah untuk mengambil keputusan peperiksaan SPM, nama saya disebut kerana mendapat keputusan yang cemerlang. Saya sangat bersyukur kerana usaha saya sebelum ini tidak sia-sia dan dapat membuat ibu bapa saya bangga. Semua guru dan kawan-kawan saya yang lain juga bahagia dengan keputusan yang saya dapat. Inilah pengalaman saya yang berharga ketika
berada di sekolah menengah. Itu saja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi.